Next kasut yang aku nak let go ialah Nike Total 93 punya remake. Ni Total 93 Air Zoom punya remake lah kan. Warna putih dengan merah ni. Kenapa aku nak let go kasut ni? Kasut ni brand new. Memang aku tak pakai bawa berjalan ke apa, setakat sarung sahaja. Size 7.5 UK. Kasut ni aku beli awal kan nak main futsal, tapi aku actually dah lama tak main futsal. Aku tak nampak diri aku bila aku nak main futsal. Jadi bila aku betul-betul nak main futsal, baru aku nak beli kasut futsal. Tapi kasut ni actually dimarketkan sebagai kasut lifestyle, bukan sahaja untuk futsal lah. So kalau korang suka, aku nak let go yang ni untuk harga TikTok saja. Okay, fix RM250. RM250 kalau kau pergi dekat Foot Locker ke atau JD Sport, aku tak ingat mana saya jual. Ni dalam 500 kot full price. Kalau ada discount pun dia tak akan sampai 200.5. So aku nak let go 200.5, 7.5 UK. This is not leather of course. Total 90 ni memang bukan leather pun. Zaman aku pakai dulu, aku ada colour macam ni exactly, tapi boot bola lah, bukan kasut futsal lah. So this is just a remake. Kau tak nak pakai futsal tak apa, kau nak bawa berjalan pun boleh juga. Tapi kau jangan tanya aku kenapa kalau tak nak main futsal tak nak bawa berjalan ke. Aku ada banyak kasut jalan juga. And aku prefer kasut jalan yang comfort lah. So kalau nak, again 7.5 UK, RM250 sahaja. Total 93 Air Zoom.